Okey, ni saya nak tunjukkan lagi bukti yang Toyota tu banyak dekat Rasadi Toyota Vios, Mercedes, Mitsubishi pun ada. Yang tu direct tu Toyota. Okey, Toyota. Termasuk tu Toyota juga. Tu dah dia. Ini saya berada di tempat yang lain Kalau kita tengok Toyota, saya cakap awak tak percaya. Toyota lagi, Hyundai, Toyota. Nampak? Mazda. Tu apa tu? Mazda katanya. Mazda. Tu Toyota. Itulah saya cakap, kalau berada kat sini susah nak jumpa kereta Honda. Kalau tak percaya awak datang lah. Tu kan, perangai orang sini kan, dia orang jenis macam tak kisahlah tentang nak basuh kereta ni bersih-bersih sangat. Okay, contoh ni kan, awak tengok ni, bumper kan nak tercabut lagi ni kan. Mana ada orang tak kisah? Yang tak kisah pun. Okay, lepas tu tentang basuh kereta basuh kereta awak tengok kalau kereta ni kat tempat kita, nak basuh tu, bersih-bersih kan. Kat sini tengok, tak kisah. Tak ada nak kesian-kesian punya, pakai je lah. Kalau duduk kat Arab Saudi ni, dia lapak kotor. Dia pasir-pasir, dia berdebu macam tu je. Dia tak ada macam berdaki-daki, melekat-lekat. Contohnya kereta ni kan, awak tengok sport rim dia, mana nampak kotor sangat, daki-daki macam kecil. Air lumpur tu yang menyebabkan kereta tu boleh bertahan kotor. Ni tengok, basuh tak basuh, tak nampak kotor sangat. Ni contoh lagi Kia dia tak peduli pun debu ke apa ke. Tengok tu, dia tak peduli pun. Yang penting dia orang nak pakai, dia pakai. Tapi dia orang punya kotor tu, biar lama pun dia tak kotor sangat lah. Dia yang hebat tu. Tu contoh pick up kan, nak balik kan. Tengok ni. Oh ya, satu lagi kereta yang saya ni, MG pun top juga kat sini. Kalau awak nak tengok MG ni, kalau kat sini kan, dia lagi senang jumpa daripada awak yang jumpa Honda. Awak boleh cuba lah kalau tak percaya saya. MG ni, dia nama MG ni, dia lebih banyak daripada Honda. Nak bandingkan dengan Honda, MG lagi banyak orang pakai MG. Boleh lagi yang lain Okey, dah sini sekarang dulu perkongsian saya pada kali ni. Jumpa lagi.